Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah manusia, orang yang pertama membuat kapal adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini boleh kita lihat daripada surah Hud ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa wasna'il fulka bi'ayunina, benalah kapal dengan pengawasan kami. Ini maknanya kalau mengikut tafsir daripada At-Tabari, orang yang bersama Nabi Nuh AS hanya 80 orang saja, sedangkan baki manusia yang lain yang ramai-ramainya itu telah tenggelam dengan banjir besar yang berlaku kurang lebih 6,000 atau 7,000 tahun sebelum Masihi. Jadi 80 orang ini kalau mengikut tafsir Tabari, inilah yang bertebaran di muka bumi dan yang mewujudkan manusia pada zaman sekarang. Jadi ada di antara mereka yang kekal duduk di tepi-tepian laut, ada yang duduk di dataran, tanah dataran, dan ada yang duduk di pegunungan. Jadi mereka duduk di pegunungan dan dataran sudah tentu tidak mewarisi ataupun telah melupakan ilmu dalam membuat kapal ini, tetapi yang duduk di pesisiran pantai ataupun laut, mereka terus berinovasi dan memiliki kemahiran dalam membuat kapal ini. Selepas zaman Nabi Nuh AS, iaitu kurang lebih 6 atau 7,000 tahun sebelum Masihi, zaman itu disebut sebagai Ubaid period. Dan selepas Ubaid period, maka tamadun pertama yang manusia mempunyai catatan adalah Mesopotamia, kurang lebih 4,000 tahun sebelum Masihi. Kalau kita kaji dan kita lihat bahawa bangsa-bangsa awal sebagai pelayar ataupun dipanggil sebagai ancient seafarer people ataupun civilization, iaitu orang yang mula-mula menerokai tempat-tempat yang memang uncharted dipanggil ataupun tempat-tempat yang tidak diterokai oleh manusia. Mereka ada teknologi membuat kapal, kemudian berlayar menerokai tempat-tempat yang baru. Antaranya adalah bangsa Melayu ataupun dipanggil sebagai Austronesia. Antaranya adalah bangsa maknanya Mesir kuno. Antaranya adalah bangsa Phoenicia ataupun bangsa Lubnan kuno. Antara lain adalah bangsa Greek lama. Jadi maknanya bangsa-bangsa selepas itu adalah bangsa-bangsa yang mereka berlayar, tetapi mereka telah ada satu guide ataupun satu tunjuk jalan ke mana nak pergi. Sebab itu pelayar-pelayar selepas itu dipanggil bangsa pedagang atau peperangan, bukan disebut sebagai bangsa pelayar yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin melihat apa yang sedang sibuk diperbahaskan, bangsa Rom. Kalau kita lihat sejarah bangsa Rom, maharaja pertama yang mengisytiharkan dirinya sebagai maharaja Rom adalah iaitu Caesar Augustus pada tahun 27 sebelum Masihi. Dan kajian mengenai The Legacy of Rome diterbitkan pada 1923 menyebut bahawa bangsa Rom memang hebat dalam perjalanan darat, tetapi mereka juga menerokai perjalanan laut apabila mereka